Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wal 'aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Wa nusalli wa nusallim 'ala nabiyil karim wa habibina wa syafi'ina wa rasulina wa maulana wa mustafana sallallahu alaihi wasallam. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Wa qala ta'ala fil Qur'anil Karim ba'da a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyamu kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, idza jaa ramadhan futihat abwabul jannah wa ghulqat abwabun nar wa sufidatis syayatin. Alhamdulillah, pertama dan selamanya marilah sama-sama kita merafakkan kesyukuran kehadirat Allah Subhanahu wa taala kerana diberi masa dan kesempatan kepada kita untuk berada di dalam satu bulan yang cukup hebat, bulan yang penuh dengan keagungan, bulan yang penuh dengan kemuliaan. Sekiranya kita melihat kembali sejarah ataupun kisah sirah para nabi dan para rasul dahulu yang telah dirakamkan di dalam periwayatan ataupun hadis-hadis tentang kehebatan bulan Ramadan yang tak dipisahkan dengan kehebatan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam satu riwayat, ketika mana Nabi Musa alaihissalam bermunajat kepada Allah Azza wa Jalla, beliau bermunajat dan bila mendengar tentang perkhabaran tentang satu bulan yang cukup hebat, lalu baginda Nabi Musa memohon kepada Allah agar bulan yang dia dapati di Lauh Mahfuz di sana itu ada menceritakan tentang satu bulan yang mana bulan tersebut amalan digandakan dan diberikan pelbagai kemudahan, kesenangan untuk para hamba dia melakukan peribadatan kepada Allah Azza wa Jalla. Bila Nabi Musa mendapati peristiwa tersebut, lantas Nabi Musa alaihissalam memohon kepada Allah, wahai Allah, kurniakanlah bulan ini kepada umatku. Sebab masing-masing Nabi dan Rasul ini berlumba-lumba untuk memastikan umat mereka itu mendapat segala kelebihan dan kemudahan daripada Allah Azza wa Jalla. Nabi Musa memohon kepada Allah agar diberikan bulan Ramadan itu kepada umatnya. Kemudian Allah Ta'ala berfirman, Ramadan itu adalah bulan yang dihadiahkan kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi Musa bermunajat lagi dan beliau mendapat pengkhabaran di Lauh Mahfuz di sana bahawa adanya satu malam di dalam bulan Ramadan itu sekiranya ada kebaikan yang dilakukan seumpama melakukan ketaatan kepada Allah selama 1000 bulan. Ambil lebih kurang 84 ataupun 83 tahun beribadat kepada Allah tanpa ada cacat celah ataupun kekurangan dalam ibadat tersebut. Tapi dikurniakan pada satu malam saja sekiranya satu kebaikan dilakukan. Nabi Musa memohon kepada Allah, wahai Allah, kurniakanlah malam Lailatul Qadar itu kepada umatku. Kemudian Allah Ta'ala berfirman, sesungguhnya Lailatul Qadar itu aku simpan kepada umat
Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dirakamkan lagi dalam satu peristiwa riwayat daripada Nabi Isa alaihi salam menyatakan apabila mendengar tentang kehebatan bulan Ramadan, tentang kehebatan malam Lailatul Qadar, Nabi Isa berkata, alangkah bahagianya sekiranya aku ini digolongkan oleh Allah di kalangan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu kemuliaan dia. Tapi bila mana kita dihadiahkan, digolongkan oleh Allah di kalangan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidakkah di sana ada rasa kebanggaan? Bangga bukannya kita rasa seronok ataupun kita rasa besar diri, tidak. Tapi keseronokan kita sebagai umat Nabi Muhammad yang diberikan pelbagai kemudahan dan juga keringanan supaya umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini mudah untuk melakukan ketaatan dan mudah untuk memperolehi ganjaran syurga daripada Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu bila kita masuk saja bulan Ramadan, hadis yang sering kali kita dengar, awalul rahmah. Awal itu rahmat. Bila sebut berkaitan dengan rahmat ini, apa maknanya? Rahmat ini mungkin kita boleh tafsirkan sebagai satu perkataan yang memberi makna belas kasihan Tuhan. Satu lagi perkataan yang beri makna kepada peluang dan juga ruang yang diberikan oleh Allah kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan satu lagi, rahmat ini adalah sebagai peluang yang seluas-luasnya yang diberikan oleh Allah kepada kita. Maka sekali disebut sebagai rahmat. Sebab itu bila kita di antara bulan-bulan Ramadan dan juga bulan-bulan yang lain, kehidupan kita ini terlalu banyak beza. Kalau sebelum ni, kalau kita solat isyak yang fardu, yang sunat ba'diyah tu kadang-kadang, kan? Kadang-kadang. Tapi bila kata masuknya Ramadan, kita buat solat sunat ba'diyah, kemudian kita buat solat sunat tarawih, walaupun 8, ada yang 20, ikutlah kemampuan dan keupayaan kita untuk melakukan ketaatan kita kepada Allah. Jadi bila mana bulan ataupun peluang yang diberikan oleh Allah kepada kita, janganlah kita sia-siakan peluang tersebut. Jangan menjadikan diri kita ini di kalangan orang yang telah meninggalkan rahmat daripada Allah Azza wa Jalla. Itu yang kita bimbang. Allah Ta'ala bagi rahmat kepada kita, kemudian kita tinggalkan. Bukan itu satu kerugian yang besar bagi kita. Dan sebenarnya inilah peluang yang diberikan oleh Allah Azza wa Jalla kepada kita untuk memudahkan kita ini tergolong di kalangan ahli syurga. Sebab pengakhiran keinginan kita itu adalah syurga. Itulah dia. Sebab matlamat ataupun para nabi dan para rasul itu ditugaskan itu apa? Untuk membawa di kalangan umat-umat mereka itu supaya menghalang tujuan hidup mereka kepada syurga Allah Azza wa Jalla dan menghalang kebahagiaan umat daripada masuk ke dalam neraka Allah Azza wa Jalla. Maka itu di antara tujuan utama Allah Ta'ala utuskan para nabi dan para rasul di kalangan setiap umat dia. Maka yang kita nak sebut pada malam ni adalah rahmat. Sebab itu bila permulaan Ramadan kita ini, kadang jadual kita lain. Kadang dengan Ramadan ini yang kita sambut ini, kerana kita mengubah diri kita. Mungkin sebelum ni kita jadi orang yang berumur, orang yang cepat marah. Tapi bila datangnya bulan Ramadan, dia ingat, inni shaimun, sesungguhnya aku berpuasa. Sesungguhnya aku dalam bulan Ramadan ini kena bersabar. Sebab dengan kita mengingat kembali dengan apa yang garis ataupun garis panduan di dalam bulan Ramadan ini, kita ingat nescaya segala kelakuan yang buruk tersebut akan dapat kita hindari. Kan? Sebab itu bila kita tengok rahmat Allah Ta'ala, peluang kasih sayang, peluang yang ruang yang diberikan oleh Allah kepada umat dia cukup luas. Cuma bagi kita hari ini, sama ada kita bersedia untuk mengambil peluang tersebut ataupun tidak, dan melayakkan diri kita untuk menjadi hamba-Nya yang bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla. Kalau kita tengok dalam satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada yang cukup, betapa yang cukup, simple, ringkas, tetapi walaupun didatangkan dengan satu contoh yang menjadi kebiasaan kita, tapi sebenarnya memiliki peranan yang besar bagi diri kita. Dalam satu hadis Nabi yang saya sebut makna dia,
Dan sentiasalah Allah Ta'ala merahmati hamba dia apabila mereka mengucapkan tahmid hamdalillah, alhamdulillah. Apabila mereka makan dan juga mereka minum, makan dan minum sekali, dua kali ataupun tiga kali, Nabi kata, tapi dengan mereka mengungkapkan alhamdulillah itu, maknanya rahmat Allah Azza wa Jalla itu sentiasa melimpah ruah ke atas kita. Maknanya setiap perjalanan, setiap detik, setiap masa yang kita lalui itu sentiasa berada dalam rahmat Allah. Apa rahmat Allah ni? Kasih sayang, pandangan Allah, kan? Maksudnya itu yang dinamakan rahmat daripada Allah Azza wa Jalla. Dan di dalam bulan Ramadan ini persediaan bagi kita untuk menghadapi ujian yang lebih besar daripada Allah Azza wa Jalla. Maksudnya dengan sebab kita melakukan amalan-amalan dalam bulan Ramadan ini yang akan menyelamatkan kita, bukan hanya sekadar kehidupan di akhirat tetapi di atas muka bumi ini. Yang pertama, kita sabar di antaranya. Yang kedua, kita sentiasa patuh dengan peringatan daripada Allah Azza wa Jalla dalam bulan Ramadan ini. Baik, dalam bulan Ramadan ini, perkara yang paling penting untuk kita hayati apa dia? Sudah pasti di antara bulan Ramadan ini bulan sebagai Syahrul Quran, bulan Al-Quran, kan? Kalau kita tengok apa yang disebutkan oleh Sufyan Al-Thawri, salah seorang ulama yang cukup hebat, dia menyatakan dia datangnya bulan Ramadan, tinggalkan segala ibadah-ibadah yang lain. Maksudnya yang wajib itu buatlah. Maksudnya perkara-perkara sunnah ditinggalkan, dan utamakanlah untuk membaca Al-Quran. Sebab itu para salafus salih ataupun para ulama-ulama yang terdahulu dalam kehidupan mereka bila datangnya bulan Ramadan ini, kalau di kalangan para ulama, mereka akan tinggalkan majlis-majlis ilmu, tinggalkan, kan? Mereka akan banyak duduk berkhalwah, iaitu mereka akan banyak membaca Al-Quran. Serta mereka ini akan apa lagi? Akan banyak menghidupkan Al-Quran, akan banyak menghidupkan malam-malam di dalam bulan Ramadan. Kan mungkin kita mendengar kisah-kisah ada yang satu hari boleh khatam sampai sekali Al-Quran. Mungkin sepanjang 30 Ramadan tersebut, 30 hari mereka khatam 30 kali. Perkara itu tidak mustahil, boleh berlaku. Tapi kalau kita benda itu mustahil, kalau kita nak bandingkan diri kita dengan apa yang mereka lakukan, ya Allah, 30 juzuk, 30 kali khatam, aku nak khatam 1 bulan, nak banding dengan diri kita, berlainan. Sebab pada mereka itu telah menemui kemanisan dalam beribadah mereka kepada Allah Azza wa Jalla. Ada satu ulama yang masih hidup sekarang ni, kalau tuan-tuan nak rasakan kehidupan seumpama salafus soleh itu masih ada lagi, kan? Di Mesir tu ada satu masjid namanya Al-Ashraf. Masjid ini pendek katanya dikelolakan oleh seorang ulama namanya Dr. Yusri Jabbar. Dan tarawih dia satu malam tersebut lebih kurang 9 ataupun 8 juzuk lebih kurang. Pada Ramadan ini, pada Ramadan yang ke-6, malam yang ke-7, dah khatam Al-Quran. Tarawihnya 20 rakaat. Maka habis dah bermula daripada Isya, dekat-dekat subuh baru habis tarawih, kan? Baru habis tarawih. Habis tarawih tersebut, maka mereka lakukan imsabab untuk sahur, untuk persediaan puasa dan sebagainya lagi. Masih ada. Kalau kita nak rasakan perkara ni, boleh pergi ke Mesir, kan? Boleh pergi ke sana, ada lagi. Maksudnya kalau kita nak tengok bagaimana kehidupan para salafus soleh, kan? Maksudnya keupayaan mereka itu sebab apa? Adanya kemanisan yang diberikan oleh Allah kepada hamba-hambanya. Mungkin kita hanya sekadar mungkin 8, ada yang boleh lagu 20. Masing-masing diberikan oleh Allah kekuatan, hanya sekadar itu sahaja yang diberikan oleh Allah. Kita terima sebagai tanda syukur kita kepada Allah Azza wa Jalla. Baik, di dalam bulan Ramadan ini, selain daripada bulan Al-Quran, ada satu lagi elemen yang paling penting. Apa dia? Iaitu Syahrul Sabar, bulan kesabaran. Kalau kita tengok ayat Al-Quran, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya ganjaran orang yang bersabar itu, kata Allah,
maka ganjarannya tidak terhitung nilai tinggi dia. Maksudnya terlalu mahal. Setiap perbuatan ibadah yang kita lakukan mungkin ada nilai dia. Mungkin kalau kita solat berjemaah 27 kali ganda, kalau kita bersedekah itu dapat, kalau kita solat jenazah pahalanya seumpama sebesar bukit Uhud dan sebagainya, lagi ada nilai. Tapi bila kata satu ganjaran daripada Allah Ta'ala ni tiada nilai dia, nilai tinggi, cukup tinggi nilai dia, iaitu bagi orang yang bersabar. Ulama menyebut apa dia? Iaitulah syurga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian dibahaskan oleh ulama bagaimana kita nak dapatkan ganjaran yang disebutkan oleh Allah Azza wa Jalla tadi ni, innama yuwaffas-sabiruna ajrahum bighairi hisab, yang disebut oleh ayat Al-Quran tadi. Maka ulama menghuraikan ada 3 perkara dengan sabar tersebut. Yang pertama, sabar dalam melakukan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam berpuasa kita sabar. Pada ayat tadi ni yang sering kali disebut oleh pentazkirah para ustaz tentang ayat tentang wahai orang-orang yang beriman, difardukan kepada kamu itu berpuasa seperti mana umat-umat yang terdahulu itu berpuasa. Maksudnya umat-umat yang terdahulu itu bukan pokok kafir, orang-orang yang beriman, pengikut para nabi-nabi yang terdahulu. Itu yang maksud daripada ayat tersebut. Dan pada pengakhiran ayat tersebut, la'allakum tattaqun. Bila sebut la'allakum tattaqun ni, apa dia? La'alla tersebut adalah la'al litaraji. Para ulama menyebut litaraji ni kamu akan dapat. Bukan la'al litamani. Litamani ni kesabaran, mungkin tak dapat pun, tapi pengharapan disebut itu kamu akan dapat sekiranya kamu telah melakukan hak bagi puasa. Yang pertama, hak bagi puasa ni tidak makan dan juga minum. Itu yang pertama. Yang keduanya, menahan diri kita, seluruh panca indera kita tersebut daripada melakukan kemaksiatan kepada Allah. Lebih-lebih lagi daripada sumber yang melakukan kemaksiatan tersebut adalah lisan ataupun mulut kita sendiri. Maksudnya sekiranya kita menjalankan hak-hak tersebut, memberikan hak-hak tersebut dalam puasa kita, maka itu yang dikatakan sabar dalam melakukan ketaatan kita kepada Allah Azza wa Jalla. Yang kedua, sabar. Sabar dalam melakukan perintah Allah, atau sabar dalam melakukan ibadat kepada Allah Azza wa Jalla. Tadi ni sabar dalam melakukan perintah Allah. Yang kedua, sabar dalam melakukan ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla. Mungkin kita menghadapi letih, mungkin kita menghadapi berbagai ujian, tetapi kita sabar di atas ujian tersebut. Kita melakukan ibadah, kita tahan diri kita dalam melakukan ibadah puasa. Kemudian kita bangun untuk bertahajud, kemudian kita bangun untuk berqiyamul lail, kemudian kita menghidupkan malam di dalam bulan Ramadan itu dengan mendirikan solat tarawih, dengan membaca Al-Quran. Kan membaca Al-Quran ni, kalau kata dalam keadaan kita puasa ni agak letih, tapi sebenarnya ia memberi apa? Memberi penuh kekhusyukan kita dalam mentadabbur. Bila kita membaca Al-Quran, disebut oleh ulama, sama ada kita nak menghabiskan 30 juzuk ataupun kita nak membaca sambil bertadabbur isi kandungannya, mana yang lebih afdal. Maka itu ada khilaf di kalangan ulama. Ada yang menyatakan bahawa dalam bulan Ramadan je perhabislah 30 juzuk, maka kita nak ambil di situ pahala. Dan ada sebahagian daripada ulama menyebut iaitulah dengan kita membaca Al-Quran walaupun tak sampai 30 juzuk, tapi kita mentadabbur, itu yang lebih baik. Maka di sini kita nak katakan mana yang lebih, ikutlah apa yang kita mampu lakukan. Mungkin kesibukan tugasan kita, kerja kita dan sebagainya lagi, maka kita lakukanlah apa yang terbaik dalam kehidupan kita. Kita yang merancang sambil panduan yang diberikan oleh Nabi SAW. Dan yang ketiga, sabar kita daripada melakukan kemaksiatan kepada Allah Azza wa Jalla. Kan mungkin sebelum daripada Ramadan tersebut, sifat orang dia, sifat dia nak mengata dekat orang dengan melakukan perkara-perkara yang lain. Itu sifat-sifat kemaksiatan kepada Allah.
Tapi dalam bulan Ramadan ini dia sabar. Dia tak melakukan perkara-perkara seumpama itu. Dia sabar, tidak melakukan perkara-perkara seumpama itu. Maka termasuklah dalam 3 kategori sabar tadi ini yang disebut oleh ulama, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya ganjaranlah bagi orang yang bersabar itu adalah nilai yang cukup tinggi. Dan juga yang seterusnya dalam bulan Ramadan ini iaitu Quran. Saya sebut dah tadi tapi saya ulang. Membaca Al-Quran, kan? Dia sebut membaca Al-Quran ni, mungkin ada di kalangan kita yang boleh baca Al-Quran. Mungkin ada di kalangan kita yang kurang membaca ataupun tak puan nak erti baca. Baik, dalam satu ayat Al-Quran, wa idza quri'a Al-Quran fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Begitu je. Apabila dibacakan kepada kamu itu ayat Al-Quran, fastami'u lahu, dengar, wa ansitu, diam, la'allakum turhamun, nescaya kamu akan diberikan rahmat oleh Allah Azza wa Jalla. Baik, sebelum saya nak habiskan tazkirah ni, saya nak sebut satu kisah. Kisah yang berlaku bukan zaman dulu tapi berlaku di zaman kita. Peristiwa ini diceritakan oleh seorang imam dan juga khatib di Masjid Quba. Peristiwa ini berlaku di Masjid Nabawi. Dikisahkan bahawa di malam Masjid Nabawi ada seorang orang tua Arab. Seorang orang tua Arab yang dia ni selalu beriktikaf di masjid, lalu Masjid Nabawi. Tetapi dia tidak boleh membaca Al-Quran. Tak boleh membaca Al-Quran. Tapi dia disebut sebagai Ahlul Quran. Itu hebat. Dia sebut Ahlul Quran ni bila Al-Quran itu sudah berjaya berada di dalam hati dia, kan? Waktu baru ni ada satu tulah tentang di Pakistan, tak salah ingat ayat, seorang budak yang bisu tak boleh bercakap. Dia tak pasti dia pekok ataupun macam mana, kan? Tapi bila dibacakan ayat Al-Quran dia tak disebut, cuma dia boleh buka Al-Quran, dia tunjuk lala tu juga. Maksudnya termasuk dalam Ahlul Quran, kan? Baik, disebutkan lagi bahawa orang tua tak boleh nak baca Al-Quran, tapi sifat dia, bila siapa yang ada di sekitar dia ketika iktikaf, maka dia akan ambil Al-Quran, dia akan bagi orang baca, kan? Bila kita duduk di dia, tiba-tiba ada seorang ulang Quran baca, kadang-kadang kita pun nak bawa, oh ni aku ingat aku kan? Hakikat mantra pun dia duduk tengah handset, FB sebagainya lagi dalam masjid, kan? Jadi pakcik ni pun dia suruh, Bapa baca Al-Quran, dia pun baca. Memang itu harian dia, tugas dia. Tak boleh nak baca tapi dia suka untuk mendengar, kan? Satu hari pada hari pengakhiran dia bagi Al-Quran tersebut seorang pemuda daripada Syria. Pemuda tanya, dia kata, kenapa pakcik suruh baca? Pakcik tak boleh baca, kan? Dia kata, aku suruh baca tu lah sebab aku tak boleh baca, kan? Kalau aku baca tak apa. Dia buang macam tu. Jadi si pemuda tadi pun baca Al-Quran. Bila dia baca Al-Quran tersebut sampai sujud tilawah, maka dia pun sujud. Bila sujud terlama, sampai pemuda tadi pun lama sangat dia pun baca, punya banyak ayat, masih lagi sujud. Kemudian dia pun menggerakkan pakcik tadi ni. Bila pakcik tadi ni gerak-gerak, sudah tidak ada. Maka di situ beberapa kemuliaan yang dia dapati. Yang pertama, mati dalam ketika dia beriktikaf, mati dalam keadaan berwudu, mati ketika dia mendengar bacaan Al-Quran, mati ketika bersujud. Berapa banyak kemuliaan yang dia perolehi. Walaupun dia tak boleh lepas baca Al-Quran, tapi dia suka mendengar Al-Quran. Itulah yang dikatakan la'allakum turhamun. Dan juga menjadi sunnah Nabi juga untuk memperdengarkan bacaan Al-Quran. Mungkin kita hari ini tidak mendengar daripada saudara kita boleh dengar daripada CD, bunyi handphone dan sebagainya lagi. Kurang-kurangnya kita boleh mendengar alunan ayat-ayat Allah di dalam telinga kita sebagai halwa pemanis telinga kita untuk kita mendengar ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam bulan Ramadan ini. Jadi kesimpulan yang saya boleh dapat, yang pertama dalam bulan Ramadan, nasihat saya kan untuk diri saya dan tuan-tuan yang berupaya hadir pada malam ni, disebut bulan Ramadan ini bulan penuh dengan kesabaran, ganjaran cukup hebat. Yang kedua, bulan Al-Quran, yashfa'ani yaumal qiyamah, syafaat dua perkara ini yang akan datang pada hari kiamat sebagai syafaat. Itu yang pertama Al-Quran, yang kedua puasa. Yang puasa ni apa dia?
iaitu sabar. Kan sabar tadi, insya-Allah sekiranya ada dua perkara ini dalam diri kita, mungkin kita ni bukan orang yang mendirikan sepanjang malam dalam kehidupan kita pada bulan Ramadan, tapi sekurangnya ada dua sifat macam ni, maka itulah kemuliaan yang akan diberikan oleh Allah kepada kita. Mudah-mudahan kita dimasukkan oleh Allah di kalangan orang-orang yang mendapat rahmat sepenuhnya daripada Allah Azza wa Jalla. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.